So macam mana boleh sakit tu? Apa punca dia? Tahun lepas lah. 2008 hari Rabu. Tahun lepas lah tahun. Masalahnya hari rumah ni ada lah. Masa tak ada apa-apa. Niaga apa? Air debu. Sebelum ni duduk situ kat Kota Masai. Masai macam biasa lah. Buat rutin biasa. Kemas semua. Dah check lah doktor sebab Masai tak ada apa-apa sakit pun. Dan pergi macam mana sampai ada okey. Rupanya kat situ. Jadi Simptom dia apa masa tu? kepada dia. Masa tu saya kerja. Yang ada pun sebaik adik saya. Dia Awak duduk situ? dari situ. Saya tipu saya lah. Mak ni sakit. Sakit macam demam biasa je. Rupanya sakit macam dia muntah. Lepas tu dia ortopedi pingsan. Yalah. Masa yang sebelum tu tak ada sakit apa? Perut tak ada? Tak ada. Tak sakit, tak ada penyakit. Penyakit tak ada memang. Boleh pulih tak? InsyaAllah kalau jaga sepenuhnya insyaAllah. Boleh. Tak, dia punya sakit tu tak operation, tak apa, biar gitu je. Tak ada operasi. Untuk kepala. Ada operation dia. Sekali, ni sekali je. Pertama, Macam kat sini. 2 kali. Pertama operasi tepuk buang air bisa je. Yang kali kedua tu operasi bagian. Maknanya operation dah siap. Dah sudah. Mana tunggu baik je lah. Baik, Pandai. Mana tak boleh stres lah. Siap lah. Jangan stres lah. Anak-anak ni pun okey kan. Selalu tengok. Sangat okey, tak kisah nak tanya. Awak Jawa ke, Bugis ke, Banjar? Oh, Jawa. Tempe ni. Orang sekarang mana ada Pak Mak Tempe, sekarang Pak Mak Western. Tapi nampak abang ni memang jenis setia lah. Alhamdulillah. Dia muka-muka baik lah. Memang baik ni, apa? Baiklah, sihat. Tapi kena baik-baik jugalah. Macam katanya. Kalau kereta ni banyak berat, rosak. Jadi duduk je pancit juga saya. Yalah. Macam tu duduk je pancit badan. Balik je dalam pancit juga badan. Betul. Gitulah. Jadi kena jalan. Kena jalan juga. Rukut, kucing fungsi. Sebab itu semua jantung tu. Tentu. Tapi kalau kita dah jaga semua, nak sakit tak macam mana. Itu dah kehendak Allah. Okey bang, minta lagi. Mudah-mudahan sakitnya pulih dengan cepat. Tak ada stres, tak ada apa. Dan harap anaknya pun sihatlah kat sini. Sikit sumbangan lah daripada Yayasan Pasir Gudang Terima kasih. Ya. Kalau ada apa-apa masalah, beritahu lagi. Sebab anak dia yang jaga pun alhamdulillah syukur. Dapat anak yang jaga.